aku sampai hotel. Dapat hotel, tak tahulah berapa star ni. Sebab sebelah dia tu 5 star hotel tu. Sebelah ni tak tahulah hotel 5 star ke tak. Apalah, 5 star ke tak pun, suka dapat hotel free. Itu yang penting. So boleh makan free apa semua. Tapi jalan kat sini memang rasanya macam tak berjalan lah kot. Sebab macam tandus je kat sini. Macam tandus je semua kat sini. Okay lah. Cantik hotel dia. Tengok lawa. Tengok kita bilik dapat nombor berapa. Ini hotel yang dia bagi bilik dia. Kita tengok bilik dia macam mana pula. Bilik dia, sekejap. Payah pula nak tekan. Kat mana? Ni. Oh, ni. Okey, Assalamualaikum. Ui, ya Allah, lawanya. Oh, lawa lah weh. Servis apartment. Seorang duduk. Bapak di luar nak mati. Weh, serius lah. Bapak dia memang tak tidur aku lepas ni. Ya Allah, bilik dia. Weh, ada bathtub siap pasal nak mati. Seriously? Seriously bilik dia? Tak aku seorang? Ya Allah. Satu malam berapa ribu lah ni. 5 star siap bilik dia. Aku seorang. Memang rasa takut. Boleh bathtub lah, boleh bathtub begini. Ya Allah. Sukanya. Rezeki weh. Rezeki. Ya Allah, bilik dia. Kita buka view. Mana view dia? Mall. Oh. Ada mall kat sebelah tu. Mall Istanbul. Cerah, nanti aku ambil gambar. Ya Allah. Hotel siap. Ni hotel raja ke apa ni? Nama aku Tengku kot. Sebab nama Tengku kot, dia bagi hotel raja terus. Oh, gila. Weh, excited siap. Sangat-sangat excited. Bapak bilik dia. Memang seorang duduk macam ni. Itu mall yang aku nak pergi esok. Ya Allah. Ya Allah. Syukurnya. First time aku duduk bilik besar macam ni. Seorang-seorang. Gila.